SO ataupun Statistical Package for the Social Sciences. Okay, so kami berbesar hati, okay, dengan perkongsian yang bakal diberikan oleh Dr. Raja kepada semua pelajar, dan saya mengharapkan wakil daripada koordinator disertasi mengharapkan semua pelajar mengambil nota, mengambil input dan menggunakan ruang ini untuk bertanya mengenai semuanya, especially on data analysis. Okay, so tanpa membuang masa, saya menyerahkan platform ini kepada Dr. Raja. Terima kasih Dr. Raja. Okay, Assalamualaikum. Dengar ke suara saya dengan jelas? Jelas Dr. Okay, so saya share sekejap. Okay, semua nampak ya? Okay, Assalamualaikum, selamat petang. So, hari ini kita akan lecture, kita ada talk on introduction to SPSS. So, sesiapa yang membuat kuantitatif, so kita memang akan menyuruh anda menggunakan SPSS lah. So itu adalah keperluan yang memang kita dah tulis di dalam manual. So, siapa yang nak menggunakan quantitative analysis kena menggunakan SPSS. So hari ini saya memberikan introduction. Okay, so sebelum kita mulakan, so saya harap sesiapa yang memang menggunakan questionnaire, nak buat analisis guna SPSS, dah ada software SPSS. Saya rasa koordinator dah sharekan dekat mana you boleh apply SPSS ni melalui UiTM punya bsu.uitm. So bila dah apply tu, saya rasa tak ada masalah lah nak menggunakannya bila-bila daripada you menggunakan yang pirate ke, yang beli kat Shopee ke. So selalu tu nanti ada masalah lah di hujung-hujung ataupun nanti data hilang dan sebagainya. So saya harap semua dah adalah, kita dah minggu ke-5. Semua dah berjinak-jinak lah dalam membuka SPSS ataupun dah start collect data. Okay, so untuk introduction to SPSS. Okay. So dalam SPSS ni, SPSS yang latest adalah 30, version 30. Tapi tak silap saya, UiTM bagi awak yang 29. So dia tak banyak beza lah, lebih kurang je. Okay. So antara kelebihan kita menggunakan SPSS ni, dia minimum effort. Okay, so dia lebih mudah untuk collect bila dah ada data daripada questionnaires yang awak buat. So lebih mudah nak masukkan, dia lebih user friendly. So kita tak susahlah untuk awak tahu macam mana nak menggunakan SPSS ni. Cumanya dia tak free. So macam saya cakap tadi, UiTM dah bagi asas, dah bagi license, so kita gunakanlah yang sepatutnya. Dan dia punya graphical capability, so ada student yang selalu kat sini masalahnya, taklah masalah sebenarnya, dia bila kita buat analisis guna SPSS ni, dia punya graphical tu tak cantik. So kalau rasa tak cantik, you ubahlah dekat dalam Excel ke apa benda juga yang cantik di mata awak, tu bukan masalah lah sebenarnya. Okay. Then kita boleh mulakan dengan SPSS ni. So saya harap siapa yang nak buat kuantitatif dah download, dah ada. So benda ni kena hands on. So kalau tak hands on, saya hari ni cerita kosong je lah sebenarnya. Sebab benda ni selalunya akan datang masalah tu bila you hands on. Okay, kalau tak ada hands on, you tak mulakan, so jadi kita kita tak tahulah masalah dia apa. Okay, so saya kat sini kalau tak ada soalan, kita terus je. Okay, so siapa yang dah download boleh buka SPSS tu. Boleh bukalah. So bila buka SPSS tu akan keluarlah features yang begini. Okay, so bila buka ada features yang begini. Okay, so kita selalu ambil new data set lah. So kalau awak ada data yang dah isi,
So akan keluarlah file mana yang nak dibuka tadi. So kalau belum ada, kita bukalah yang new data set. So kalau dah ada, pergilah kat sini more file ni. Okay. Lepas tu kita ada, bila dah buka tadi, kosong lagi datanya, akan ada data editor window. So untuk data editor window ni, okay, data editor window, okay. Okay. Kat situ akan ada toolbar, menu dan juga data view. Okay, kat bawah ni ada data view, jadi kat bawah, So kalau you pakai Apple dia lain sikit lah. Kalau you pakai Windows, dia macam gambar rajah yang saya tunjuk ni lah. So dia ada data view, dia ada variable view dan juga overview. Yang terkini lah ada yang overview ni. So okay, data view dan juga variable view. So untuk variable view tu dekat atas dia akan ada name, type, width dan sebagainya. Okay. So, sekejap. Okay. So yang ni tadi ada data view dan variable tahu kat bawah ni. Okay, kat bawah ni. Lepas tu dekat atas ni, ini dia punya toolbar lah. So ada file open. Okay, lepas tu ada save file. So yang ini dia tak boleh klik sebab you belum ada data. Kalau you dah ada data, you boleh save lah. Lepas tu file print, ada insert cases, insert variable, value label dan seterusnya, banyak-banyak panjang lagi. Okay. So setakat ni semua orang dah jumpa apa yang saya bagi tahu ni, dah berada di apa orang kata di page yang sama. Okay. Lepas tu kita ada menu. Okay. Menu dekat atas tu kita ada file. Okay, ada file, ada edit, view, data, transform, analyze, okay, direct marketing, graph, utilities, add-on, window dan juga help. So itu adalah dia punya menu. Sama macam you punya Word semua tu. So ada dia punya menu. Okay. So kat bawah ni apa beza data view dengan variable view? Okay. So data view tu kita nak masukkan data. Okay. Variable view ni kita nak define data apa yang kita nak. Sebab tu bila you tekan variable view, you akan nampak dekat atas tu ada name, ada type. Cubalah klik sendiri. Okay. Okay. So kalau untuk untuk SPS 29, start daripada 29 lah, kita ada ni overview ni kat sini. Ada dashboard style summary of the active database data set. So dekat situ akan keluar summary lah daripada data ni tadi. Okay, so sekarang ni kosong lah sebab saya tak letak apa-apa data pun. Okay. So ini adalah variable view ni tadi. Okay, ada nama, type. So nama ni lah yang awak tentukan nama apa yang nak diletakkan dekat situ. Okay, jenis apa. Okay. Lepas tu. Contoh dekat sini, nama, name dia adalah gender. Awak tengok dekat awak punya questionnaire lah. So apa yang nak diletak dekat variable tu, kita ikut daripada you punya questionnaire tadi. Selalunya orang dia akan codingkan dia punya questionnaire tu tadi. Contohnya part A. Okay. Part A ada berapa question? Contohnya ada 5 question kan. So question number 1 is A1. Betul? So gender, contohnya A1 tu adalah gender. Jadi type dia adalah numeric. Width dia 8, decimal 2, decimal tu berapa point lah nanti. So label dekat situ awak boleh letaklah A2. Untuk label awak sendiri yang labelkan. So selalunya kita tak letak apa-apa, missing tu kosongkan aja 9. Okay. Lepas tu line tu you nak letak number tu kat mana, kiri ke, kanan ke, tengah ke. Dan you punya measures tu. So measures tu dia ada unknown, scale dan juga ordinal, nominal ni lah tadi. Okay, so itu adalah macam mana nak key in variable. So sesiapa yang dah ada questionnaire yang telah diluluskan oleh supervisor. Okay, so saya harap semua orang kat sini
dah ada questionnaire, dah ada soalan, tak kisahlah dia nak buat kuantitatif ke, kualitatif ke, semua tu telah diluluskan oleh supervisor dan dia telah isi RE form. Ya, sementara saya ingat ni, dia dah isi RE form dan dia dah bagi pada supervisor dia. Sebab saya akan keluarkan senarai nama minggu depan. Nama siapa yang tak ada dalam RE form tu, dia tak boleh submit. Dia submit sampai depan. Sebab nama-nama tu je yang kami akan terima untuk submission final nanti. Okay, jadi tolonglah bergerak dan bertindak segera. Siapa yang belum buat. Jadi kalau dah buat boleh remind kot dengan supervisor. Okay. So jadi siapa yang dah ada questionnaire, yang dah collect data lah, mungkin data tu tak habis lagi. Mungkin awak punya total respondent tu 100. Mungkin hari ni awak berdapat 10, tak apa. Awak boleh mula buka SPSS, awak boleh mula key in dia punya variable dulu. So sebabnya nak key in tu, nak tentukan dia punya label tu pun ambil masa juga. So setakat ni, so siapa yang tak ada lagi questionnaire? Dalam 159 tolak saya, tolak Puan Syafiqah, adalah kot 150 lah. 150 orang ni, berapa ramai lagi yang belum ada questionnaire? Student saya ada yang belum ada, doktor. Dia tak payah submit lah. Dia submit lah sem depan je. Yang ada dalam ni tak? Dia tak bergerak. Macam mana supervisor nak bergerak? So, kena bergerak lah sendiri. Okay. So, jadi sesiapa yang ada questionnaire dah boleh label dah. Part A, A1. Gender. Lepas tu apa mungkin apa? Age, A2. So, boleh buat lah. Terus je buat sekarang ni. Tak payahlah nak nantilah. Saya dah tak record ni. Tak boleh record. Ingat je lah di mana-mana yang ingatan tu yang sampai. Okay, sampai sini ada masalah? Tak ada? Tak ada. Tak ada, madam. Okay. So, dah key in variable kan? Barulah kita pergi dekat value label. So, value labels ni, okay. Contohnya gender tadi ada dua je, okay? Male dan juga female. So, awak letak kat sini value adalah 1. 1 tu sama dengan male. Okay, lepas tu okay. Lepas tu tambah lagi lah 2, kat sini add ni. 2, lepas tu letak female. Kalau nak letak 3, not to mention, boleh juga. Okay, so maksudnya value ni adalah, kan awak buat questionnaire tu ada Likert scale contohnya, kan ada 5 Likert scale. So letaklah kat situ value 1 strongly disagree. Itulah dia value tu namanya. Boleh? Faham? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada? Okay, kalau tak ada kita teruskan. Okay. So lepas tu missing ni, okay, so selalunya missing ni kita letak je dekat sini discrete missing value. Selalunya missing ni adalah orang tak jawab. Kalau masa zaman kita buat questionnaire kita buat questionnaire manual dulu, sometimes orang lupa nak jawab. So sebab sekarang ni orang guna Google Form ataupun guna apps lain yang kita boleh tickkan soalan tu required to answer. So jadi ada masalah missing ni kurang lah. So jadi ataupun kadang-kadang tak ada. So jadi kita letak je kat sini none ataupun kita boleh letak kat sini discrete missing value. Letak 999. Boleh juga. Okay. So ini untuk missing. So last kali untuk measure. Senang je ni, dah habis dah kelas. Untuk measure kita ada 3. 1 scale, 1 ordinal, 1 nominal. Yang ini kena letak betul-betul lah. So kalau scale ni adalah untuk measurement yang mana ada interval dia. Contohnya interval dia ada range. Contoh age. Ada age dia berapa? Age dia orang kata daripada 20 ke 25. Macam income 1000 ke 1500. Itu adalah scale. Okay. So ordinal adalah in order ataupun no difference between value.
contoh qualification ataupun ni tadilah gender ni tadi. Ordinal lah, kita tak ada gender. Kita boleh juga guna gender untuk ordinal. Boleh juga kita guna gender ni untuk nominal, macam tu lah. Okay, so yang ini untuk bezakan ordinal ni, kita ada qualification. Contoh dia diploma, degree, master, PhD ataupun dia punya penjawatan tu boleh jugalah executive, manager, CEO macam tu. So lagi satu nominal adalah not in order. So not in order ni contoh dia gender lah. Gender sebab kita ada lelaki dan perempuan sama equal kan. So jadi kita boleh letak dekat situ. So benda pertama yang you kena buat, measure dulu. Buat dulu you punya variable view ni. So sebenarnya nak buat variable view ni pun ambil masa kalau soalan you banyak. Okay, contohnya dekat part A dah ada 5. Part B dah ada 10. Part C 10, part D 10, so ada banyak. So semua ni kena buat lah, kena tulis kat sini. So name gender ini kalau dekat demografik mungkinlah you punya ni okay kan. So mungkin kalau dah sampai dekat question yang part A, part B tu, objektif nombor 2 tu, objektif nombor 1 tu, dia dah jadi part B. Part B adalah objektif nombor 1 contohnya. So bila objektif nombor 1, awak kena tulislah kat situ, kena labelkan dia B1. So B1 apa? B1 nak tanya pasal apa? Pasal current awareness, current knowledge. Lepas tu B2 awak tanya pasal apa? Factor. So label dan juga name tu awak sendiri yang tentukan. Untuk memudahkan diri sendirilah. So ada juga orang yang dekat name tu dia bubuh short form lah untuk soalan tu. Dekat label dia tulis situ B1 sebab daripada demografik tadi ataupun part A tadi dia dah letak label kan A1, A2 dan sebagainya. So dia nak teruskanlah label tu. Tapi ada juga orang yang dekat name tu sendiri dia dah label juga. So terpulang pada diri sendiri untuk menentukan. Sebab awak je yang faham data awak tu macam mana. Awak je yang faham raw data ni nanti macam mana susunannya. Awak je yang faham. Part B objektif nombor 1. Contohnya awak tulis kat situ factor. Awak je tahu factor apa. Orang lain tak tahu. So jadi awak sendiri kena design lah awak punya data editor ni macam mana. Okay. So sekarang ada masalah. Ada soalan? Tak ada. Ada orang yang dah cuba buat? Belum. Belum Razin? Belum lagi. Macam nak tunggu bila? Tahun depan? Tak, tengah tunggu questionnaire approve. Oh, questionnaire belum approve. Okay, so siapa-siapa yang dah approve boleh cubalah. Boleh cuba. Dia kena cuba, jangan takut-takut. Okay, so tadi dah letaklah sampai ni age, employment, resident. Dah cukup lah dekat sini. Bubuhlah semua questionnaire yang ni banyak. Okay, biasa cakap sebab tu tak payah tunggu questionnaire tu dah habis dapat daripada responden sampai 100 orang tu, tak perlu. Awak buat dulu yang ini sementara tunggu responden tu sampai awak. So nanti bila dah dapat, baru kita terus masuk dekat data. Okay. So yang ni repeat lah sampai habis awak punya questionnaire. Doktor, saya ada soalan. Kalau contoh macam tadi student kata dia tak dapat approval lagi, by right dia boleh dah masukkan, nanti boleh edit je kan dia punya tu? Boleh. Kalau rajin dia boleh je masukkan dulu sebab selalunya takkan ada banyak perubahan pun kan. Jadi boleh cubalah masuk daripada draft yang awak ada tu. So jadi daripada draft yang ada tu nanti katalah supervisor nak suruh ubah sikit-sikit, kita boleh edit balik. Dengar tu Rozin? Dengar. Okay. So boleh cuba masukkan. Dah habis dekat data editor ni. Kita pergi. Nanti bila awak dah siap variable view, bila awak tekan data view dia akan jadi begini. Dia akan jadi beginilah. Gender. So jadi yang nombor 1 ni, ini adalah responden nombor 1. Responden nombor 1 lelaki, letaklah nombor 1. Age dia ikutlah value yang awak letak tadi. So 1, 2, 3, 4, 5 itu awak je yang tahu juga. Ada berapa dia punya value untuk setiap soalan tu tadi. Okay. Ada orang yang dah cuba buat?
Boleh je cuba sambil saya cakap-cakap ni. So nanti barulah nampak permasalahan dia di situ. Tak nak cuba. So nanti dah dapat begini, awak kena tulislah kalau 100, maksudnya ada 100 lah. Okay, ada 100 dah responden. Okay. So awak pun dah siap lah data ni contoh je. Jadi dia ada banyak lah sampai kita tepi ni nanti. Okay. So dah nak analyse pula. Dah tiba masa untuk analisis. So untuk analisis awak boleh klik dekat sini. Okay. So klik dekat analyze. So analyze ni akan pergi kepada descriptive analysis. So ini yang paling basic sekali sebenarnya. Okay, ini yang paling basic sekali. Bila awak pergi dekat descriptive analysis, lepas tu kita pergi frequency. Okay, bila pergi frequency, kalau tengok nota saya ni, pergi frequency, lepas tu pergi statistik. Okay, sekejap. So boleh try, sekejap kena try buat dulu barulah keluar tu, nanti tak nampak pula. Sekejap So ni saya punya tadi mana? SPSS ni lah. Okay, saya nak petik nama siapa-siapa sebab saya macam cakap sorang-sorang, saya nak petik nama siapa-siapa bagi dia punya contoh questionnaire. Terus kekurangan pula orangnya. Hilang dah 3-4 orang. Itulah. Nak petik terus hilang. Mana Asif memiliki? Buat kuantitatif ke buat kualitatif? Mana Anas ni? Tak ada? Ya, ada. Buat kuantitatif? Saya buat kuantitatif. Kuantitatif? Kuanti ke kuali? Kuanti. Dah ada questionnaire? Belum. Belum? Siapa supervisor? Ni belum approve lagi. Okay, tak ada questionnaire, bagi tanya saya orang lain pula. Tengok makin kurang nampaknya. 15 orang hilang. Haris Safwan. Ada. Perbangan. Mana ada. Ada buat kuantitatif ke buat kuali? Kuanti. Dah ada questionnaire belum? Dah ada dah. Okay. Bagi saya part A. Kejap. Part A apa? Part A objektif ke? Ke awak dah buat dekat awak punya? Apa dia? Ke awak dah buat, dah buat masuk dalam SPSS awak? Saya tak download lagi SPSS tu. Astaghfirullahalazim. Kita bagi contoh. Cepat satu. Benda nak contoh apa ni? Yang Contoh questionnaire lah, dia dengar ke tak dengar daripada tadi ni? dengar. Benda nak yang objektif. Mana-mana ke? Tak kisah ke? Dia daripada mula lah. Part A. Part A apa? Okay. Part A. Tajuk dia. Tajuk. Soalan. Okay. Soalan 1. Smart contract can be effective, automate payment upon. Saya tak dengar lah ke saya punya komputer ni tak dengar. Sekejap. Saya type lah. Sekejap Type. Mana hari sering dia diam je. Sekejap tengah type. Dia type. Nampak betul type-nya. Saya tak nak tajuk. Saya nak soalan nombor 1. Gender ke? Age ke? Soalan nombor 1.
Ha lah. Age. 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 Type-nya apa? Oh, Ada yang A, B, C, D, E tu. Type awak tu apa? Kat numeric lah. Okay. So label dia kat situ, itu part A kan? So katalah kita labelkan dia A1. A1. So age dia ada berapa? Value dia? Ada, saya buat dalam range dia ada 5. Yang A tu 18 sampai 25. So okay, value 1 berapa? 18 sampai 25. Kedua 26 sampai 30. 26 sampai 30. Lagi? 31 sampai 35. 31 sampai 35. Lepas tu 36 sampai 40. Banyak ya. 36 sampai 40. Lepas tu 41 and above. 41 and above. Okay, so nanti kat situ lah. So missing, so column ni. Okay, yang ni. Okay. So tadi age tadi kita panggil apa yang tu? Itu adalah dia punya ordinal lah. So ada susunan kan daripada muda sampai tua-tua-tua. Betul? So bila awak pergi data view, awak akan dapat begini. Age. So soalan nombor 2. Soalan nombor 2, working experience. Okay. Working experience. Dia tak boleh ni. Tak boleh space. Okay. So yang ini katalah sini A2. So berapa experience ni berapa ni? Dia ada 4 sebab. Yang first apa? less than 5 year. Tulis dia macam tu. Less than 5 years. Lepas tu? 6 sampai 10. 6 sampai 10. Lepas tu 11 sampai 15. Lepas tu 11 sampai 15. Lepas tu more than 15. So more than 15. Yes. Okay. Okay, dah tahu dah. So yang tu tadi pun ordinal scale lah kan? Alright. Lagi nombor 3. Nombor 3 gender. Gender. So value. 1 male. Male. 2 Female. 3 dah. 3 tak ada. Okay, tak ada. So itu tadi nominal lah. Betul? So kita pergi kat data view dia, dia adalah begini. So jadi untuk peserta pula, responden nombor 1 contohnya. Awak type lah dia lelaki. Yang sini katalah perempuan. Ni gender dia adalah perempuan. So awak buatlah. Ikutlah awak punya ni. Ya ke? So dah dapat macam ni. Betul? Okay, so macam yang saya punya ni, dia punya ni kat atas ni. So tadi dia kata klik analyze kan? So bila klik analyze, pergi dekat descriptive analysis statistik, lepas tu pergi kat frequency. Saya punya share ni tak keluar sebab dia keluar dalam share lain. Saya tak suka share entire screen ni, so dia berlapis-lapis. Okay.
Macam mana? Ni dia. Okay. So dia keluarlah yang ni kan. So jadi apa yang kita nak kira? Apa yang kita nak measure? Awak nak tengok apa age? Berapa ramai yang working experience ataupun umur dengan gender contoh dia lah. So awak pergi dekat statistik. So apa yang awak nak tengok? Okay, nak tengok apa? Mean, median, mode, standard deviation, macam tu lah. Okay. So jadi then awak pun continue. Betul tak? Okay. So awak punya data tu akan keluar dalam bentuk yang begini. So standard deviation dia keluar, so missing tak ada. Okay. Lepas tu total, okay, frequent yang umur ni 2, 50% daripada 4 orang tu. Total adalah 4. Macam ni lah. Okay. Boleh? Setakat ni boleh? Boleh. Boleh ya? Okay, Betul. lepas Yang dekat value tadi tu, cerita tak jap. Value mana? Saya ni Yang kalau masa- dekat mata saya pun tak jumpa dah. Tak ada yang masa latency tadi tu. Dekat Ni. itu. Ni. Ni. Then Value dekat- dia. Itu yang satu depan tu kena letak ke? Macam mana? Yang satu, nilai satu kat depan tu. Ni. Kita type lah 1. Oh, 1 ni kita yang type. okey. Kita yang tentukan. Kita nak 1 tu yang mana. So 1, jawapan dia, 2, jawapan dia macam tu ke? Jap. Kalau awak pakai yang 29, dia akan keluar macam ni tesap saya. Kalau dia akan keluar sini value 1 kan. Lepas tu yang ni. Tapi kalau yang lama tesap saya, dia ada yang koma-koma tu. Macam dalam nota ni. Dia sebenarnya sama je, letak je value tu 1. Maksudnya bila dah 1 tadi add. Maksudnya nombor 1 awak add. Baru dia akan turun bawah. Lepas tu dia akan turun lagi. So yang ada dekat sini ni, ikut value awak tu lah. Nanti dekat data view tu awak hanya letak 1, 2, 3 ikut value yang awak dah letak tu tadi. Okay, boleh? Boleh Doktor. Alright. Lepas tu, okay. So, tadi kan saya cakap, tengok dah hilang mana. Hilang tu lah. Sini tak tahu pergi. Okay. So, yang table yang ni, awak boleh copy, boleh paste dekat mana? Boleh paste dekat Word. Tapi kalau rasa dia tak cantik, awak modify lah sendiri. Kan kadang-kadang tu ada student kata dia tak cantik doktor. Memanglah tak cantik. Kalau dia tak cantik, awak lah. So kalau kita tengok dekat sini, label ni kat atas ni A1 kan. Iaitu label yang kita letak dekat sini. So kalau awak rasa nak tukar, yang ini awak boleh pergi dekat sini lah. Nama ni, label ni. Sebab yang nama ni akan keluarkan dekat atas ni. Tapi still boleh edit. Awak boleh edit dekat, nanti dah copy dekat Word tu, awak boleh edit lah atas dia. Tak ada masalah pun. Okay. So lepas tu, okay, lepas tu tadi dah klik, lupa. Sepatutnya tadi awak boleh klik chart juga. So dia akan keluarlah chart apa yang awak pilih. Macam dekat dalam nota ni. Okay. Lepas tu kita boleh buat juga multi responses. Okay. Okay, define variable set. Okay. So yang ini contohnya lah, awak pun bubuh je lah. Okay. Oh, yang ni awak pergi kepada multiple response ni tadi, dah masuk kat situ. Sepatutnya tu.
Tapi sebab tak banyak data ni, jadi dia tak jadi. Jadi sepatutnya data ni kena banyak-banyak. Kadang-kadang macam itulah. Tak apa. Okay. So untuk multi responses ni, kita boleh buat cross tab. Tahu cross tab ni adalah, kalau awak tengok dekat dalam ni, nak buat cross tab tu, data tu kena ada banyak. Jadi kalau data tu tak banyak, kita tak boleh nak buat cross tab. Okay. Untuk buat cross tab, okay, kat sini bila dekat multi responses ni, tadi kita punya cross tab dia ni, dia kelabu kan, so tak boleh klik. So untuk buat cross tab ni bila data dah banyak, jadi macam apakah cross tab tu? So cross tab tu awak boleh tengok, awak boleh keluarkan satu table cross tabulation yang mana menunjukkan dari segi age serta gender. Contohnya dekat gambar Raja ni lah. So jadi dia nampak kat situ, okay, male berapa orang yang umurnya 20 hingga 25, 2 orang. Kalau umur sekian seorang. Macam itulah, itu adalah contoh cross tabulation. So bila awak dah banyak-banyak tu nanti awak boleh nampaklah dekat situ. Contohnya awak nak cari factor depression contohnya lah. Okay, factor depression dari segi financial ataupun dari segi apa kawan-kawan ke, boleh nampak lelaki ke, perempuan ke, ataupun depression ni umur berapa ke, itu contoh. Okay, ataupun lagi satu awak nak cari faktor ataupun strategi untuk implement green building ataupun green material contohnya. So strategi yang mana sesuai dengan faktor yang mana. Sebab tu saya cakap bila nak buat cross tab ni tadi dia kena banyak dia punya tu sebenarnya. Bila dia banyak dekat situ baru boleh buat cross tab ni. So boleh pergi kat multi response dan juga cross tabulation. Okay. Lepas tu pergi dekat descriptive analysis ni tadi pun boleh pergi dekat cross tab juga. So tak semestinya pergi dekat multi responses. So yang ini untuk buat analisis ni awak kena try and error. Tak payah takut sebab dia akan keluar dalam bentuk yang saya bagi contoh tadi. Dia akan keluar dalam bentuk output dan dia automatic save. Okay. So bila awak buat, contohnya awak buka hari ni, awak buat analisis macam-macam semua dia akan keluar sepenuh-penuhnya dekat sini. So nanti awak boleh save. So katalah besok awak buat analisis lain, dia akan keluar yang sama juga. So jadi boleh try and error lah. Lepas tu saya kata kalau awak dah ada questionnaire, dah ada draft questionnaire, lepas tu dah boleh try dulu buat data tu tadi, masukkan data tu sikit, buat variable view tu semua. Lepas tu try masukkan data tu. Banyak-banyak semua. Lepas tu nanti awak boleh nampak lah macam mana, apa yang awak nak. So bila dah tahu apa nak buat, senang je, dia klik-klik terus keluar je dan boleh copy dan juga paste pergi ke Word. Cuma macam saya cakap tadi lah, dia tak secantik Word lah dia punya graph dan sebagainya. So ini tadi cross tab, selain daripada dekat deskriptif, dia pun ada dekat multi response. Okay. So ini adalah additional resources. Dah habis dah saya punya ni. Sebab awak tak ada tanya, sebab awak tak buat je saya nak bantu menyelesaikan masalah ni. Kalau semester lepas ada jugalah student yang buat tu, jadi dia bertanya-tanya. So ini adalah additional resources yang mana awak boleh pergi klik dekat sini, ibm.com ni. Ini adalah SPSS Statistik punya website. So dia ada manual dan sebagainya lah. Kalau ikut IBM ni dia dah ada version yang 30. Okay. So ini pula YouTube ni adalah tutorial yang awak boleh tengoklah macam mana dia nak buat. Okay, untuk level awak ni kita tak adalah, kita tidaklah, apa orang kata, kita tidaklah mengharapkan awak boleh buat sampai tahap, apa kita panggil tu, dia punya analisis tu sangat complicated. Tapi as long as awak faham apa yang awak keluarkan dan apa yang awak cari tu boleh menjawab balik awak punya objektif. Okey, ada juga pelajar yang dia buat questionnaire dulu. Lepas tu bila dia dah keluarkan result questionnaire dia ni, dia buat pula qualitative. Maksudnya dia pergi buat interview, dia buat structure interview dan sebagainya untuk menyokonglah dia punya result daripada dia punya kuantitatif ni tadi. So 40 minit je. Sebab ni tak ada orang tanya.
Kat sini Faham siapa yang dah cuba buat? Kalau dah cuba buat, dia akan dapatlah tahu masalah dia dekat situ. Saya bagi 5 Doktor, minit untuk sesiapa yang ada questionnaire tu untuk buat. Buat je lah dulu. doktor. Hello? Hello doktor, saya nak tanya boleh? Marina. Kalau contoh soalan tu kalau kita minta opinion daripada responden, cara nak tulis pun macam yang tadi juga doktor tunjuk tu. So Oh. maksudnya awak punya questionnaire tu ada last tu minta dia punya opinion. Macam tu? Yang itu sepatutnya itu jatuh bawah kualitatif sebenarnya. Sebab bila kita buat macam tu, boleh juga kalau awak nak masukkan dekat dalam value tu tadi. Tapi awaklah sendiri yang kena, apa orang kata, kena groupkan dia. Contohnya, awak bacalah, contohnya awak ada 50 responden, kan? So, bila awak ada 50 responden, so responden satu cerita pasal finance. Mungkin awaklah sendiri yang tentukan apakah yang dia katakan tu, faham? So, awaklah buat ayat, awak buatlah ayat yang, apa orang kata, simple untuk faham value dia tu. So, nombor 1, orang cerita pasal finance. 2, cerita pasal experience. 3, mungkin cerita pasal material. Contoh So, nanti bila dapat jawapan-jawapan yang macam tu, awak hanya letaklah, okey, orang ni jawab pasal finance. Okey, 1. Ada orang buat macam tu juga. So, dia tak perlulah pergi ke apps lain, contoh macam Atlasty untuk buat kualitatif. Macam tu. Oh, so kiranya kita simplifykan dia punya jawapan tu, lepas tu masukkanlah, tak payah tulis panjang-panjang lah jawapan dia. Dia kena tahu thesis ni thesis awak. Awak tak perlukan, maksud saya awak perlukan guidance daripada supervisor. Tapi hujung akalnya itu adalah thesis awak. So awak ada satu soalan je kan untuk opinion, betul? Awak buat kuantitatif tapi ada satu soalan yang awak tanya pendapat, betul? Tapi kalau awak buat totally minta pendapat, itu dah jatuh bawah kualitatif itu dah tak boleh buat SPSS pula. Walaupun ada je orang guna SPSS untuk analyze dia punya data kualitatif, ada. Tapi makan masa dan makan banyak nilah tenaga sebab awak nak kena baca satu-satu jawapan tu. Awak sendiri yang nak kena buat kumpulan, maksudnya awak sendiri grupkan lah. So macam satu je awak, sebab soalan lain awak menggunakan SPSS. So setakat satu soalan ni, kalau tanya saya rasa boleh je untuk awak sendiri grupkan. So dalam 50 orang ni, awak kena baca dululah semua untuk awak grupkan value tu nanti. Value nombor 1 apa, nombor 2 apa. Faham? Faham doktor. Okey, terima kasih. Sama. Lagi ada orang tanya soalan? Fadia? Saya doktor. Arif, Fudin. Tadi tu yang doktor cakap kan, kalau apa kita tulis kita punya soalan tu kan, bebas je nak tulis apa yang dekat. Macam mana? Macam mana nak cakap, yang kan dekat questionnaire tu, untuk questionnaire tu kan, contoh ada question yang panjang-panjang, so kita je simplify, boleh je kan nak letak as number, boleh ke? Saya tak faham, saya pun tak faham. Maksudnya, okey, soalan awak panjang. Lepas tu awak nak bubuh nama dia tu, bubuh satu macam tu? Betul. Boleh, tapi saya takut nanti awak pula yang confused. Sebab nanti bila awak dah, macam mana? Bila awak dah analyse nanti, dia kan akan keluar nama kat atas tu kan, label tu satu. Awak pula pening, satu ni apa? At least awak tu dah sikit. Contoh, contoh apa nak bagi? Bubuh lah yang panjang-panjang tu, finance bla bubuh lah financial problem ke, financial apa ke, ataupun material, lack of material, lack of experience. Bagi main point dia sikit sudahlah, tak payahlah panjang-panjang tu. Oh, okey. Lepas tu doktor, yang untuk yang macam value tu untuk Likert scale pun sama je lah kan maksudnya tadi? Dia letak. Ya, dia sebenarnya kalau buat Likert scale lebih mudah sebab bila awak letak value satu, awak ikut je Likert scale awak apa. Likert scale awak, tapi jangan terbalik. Ada orang dia buat jadi terbalik. Satu, sebab dalam questionnaire dia tanya, satu adalah strongly disagree, betul? 5 adalah strongly agree. Tapi bila dekat dalam questionnaire dia terbalik pula. Dia letak satu strongly agree. So nanti awak akan confuse sendirilah. Tapi kalau tak confuse, terpulanglah. Ada satu last lagi. Kan kita ada contoh, saya ada 4 section A, B, C, D. So saya just direct lah, tak perlulah nak tinggal jarak satu kan. Dia just grouping dia tu je, make sure sama. Ya, betul. Jadi
Part A, nak mudah part A lah. Part A apa? Part A nak tanya pasal demografik kan. So awak lah letak kat situ A1. A1 apa? Cerita pasal A1 gender. Boleh juga. Sebab mana dah tahu tiba-tiba contoh selalunya dekat objektif kadang-kadang bila kita buat questionnaire ni, kadang kita tanya benda yang lebih kurang. Faktor lah, strategi lah, advantage lah, disadvantage lah. Jadi kadang-kadang dia punya main point tu lebih kurang, betul? Contohnya lack of expertise. Dekat faktor pun ada, dekat advantage pun ada. So jadi awak letaklah dulu part A, awak jadikan dia A1 untuk soalan nombor 1. Kalau part B, jadikan dia B1. At least awak tahulah. Dan awak kena ada satu hard copy ke soft copy yang memang penuh ada coding tu supaya awak tak confuse sendiri. Maksudnya awak ada satu list lah, list coding, awak yang coding kan. Okay, boleh? Boleh Doktor, terima kasih. Okay, lagi? Imran, dah cuba buat dah? Dah madam. Nak tanya sikit. Cuba share. Share. Alamak pula. Share lah, barulah kawan-kawan mendapat inspirasi. Macam mana nak share madam? Yang ada anak panah ni atas tu lah. Share screen. Tiba dia tak tahu pula. Okay. Dia tak nak share, nak kira share juga. Sorry madam. Nampak ke madam? Dah kot, tapi dia tak tahu apa-apa lagi. Tak nampak. Nampak jap. Semoga. Razin. Ni madam? Okay dalam nak tanya madam. Yang dekat width ni kan, memang dia 8 je lah. Kita tak payah ubah ke? Tak payah. Okay, itu satu. Yang kedua, yang kolom ni pun sama tak? Sebab bila buat new, contoh new saya buat gender. Lepas tu dia tak boleh. Sebab dah ada nama tu, kena nama lain, gender 2. Buat factor lah contoh Kan bila dah buat baru, dia auto keluar kan. Maksudnya yang dah keluar ni kita tak payah ubah lah. Tak payah. Follow je lah. Ubah tu lah measure, lepas tu value dengan label. Tu missing tu lah. Missing tu boleh juga letak 999 tu. Sebab kita dia bila dah banyak-banyak nanti kita takut dia calculate tu jadi macam double ke. Tapi kalau saya untuk sekarang ni saya memilih none je. Sebab kita tak akan ada missing value tu lagi dah. Kalau dulu-dulu memang ada lah. Ada orang tu pun nak jawab sebab manually kan. So jadi kita akan buat missing value punya proses pula lagi. Sekarang ni insyaAllah tak ada lah kot. Faham. Lepas tu yang measure ni madam macam mana nak tahu tadi? Kadang-kadang ni. So ada 3. Dia ada 3 kan. So jadi kalau tadi saya cakap kalau ordinal tu dia adalah tak ada different between value lah. Dia tak ada value maksudnya. Tapi contohnya tadi saya cakap range, bukan range dia macam kita panggil macam contoh jawatan. Jawatan dia contohnya manager ke, eksekutif ke, manager ke, CEO ke, itu dia ada in order, dia ada menaik lah. Tetapi dalam masa yang sama, dia tak adalah value sangat. Maksudnya kita based on daripada dia punya, ataupun dia ada diploma, lepas tu kita ada degree, kita ada apa lagi? Kita ada master, kita ada PhD, level of education contohnya. So dia ada in order, maksudnya lepas diploma, ambil degree, tapi dia tak ada difference value. Dia tak ada value. Macam tu tadi. Faham. Okay. So kalau macam nominal pula, kita tak perlu in order, equal gender tu, lelaki dengan perempuan adalah sama gender tu, selalu ni nominal lah. Kalau scale tu, itu range tu tadi.
So ordinal ni awak boleh buat juga ni dekat Likert scale. Likert scale pun kita sebab kita hanya tanya dia punya pendapat kan, setuju ke tak setuju ke. Jadi ada level setuju, strongly, agree dengan agree, lepas tu neutral dan sebagainya. So jadinya ordinal ni boleh pergi pada Likert scale juga. Oh, faham. Okay. Lepas tu, ada juga kalau macam student saya suruh buat 4 je kan. Nak buat 4, saya galakkan buat 4 sebab kita tak nak orang jawab tengah-tengah. So, bila ada orang jawab tengah-tengah tu, bila jadi tengah-tengah tu neutral. Bila neutral, nanti awak punya result tu akan lebih kepada neutral je. Especially kalau orang yang menjawab tu tak nak jawab, tak nak fikir, tengah je lah, 3 lah. Sebab tu sebolehnya saya galakkan pelajar saya, kalau dengan saya galakkan 4 sebab ada je papers ataupun journal, mana-mana artikel yang menyatakanlah kenapa kita memilih 4 je Likert scale. Atau nak 5 pun boleh juga, tapi terpulanglah sebab ada sometimes kalau topik tu terlalu susah dan awak bagi pada responden yang tak tahu, jadi dia akan macam jawab je lah 3. Jadi dari situ sebenarnya pemeriksa boleh tahu siapakah sebenarnya responden awak. Kalau kita bagi pada orang yang betul, maksudnya orang yang berpengalaman dengan topik kita tu, insya-Allah lah dia tak akan jawab 3 tu, dia akan jawab betul-betul lah mengikut Likert scale tu. Okay. Dan lagi satu, jangan beli responden. Jangan beli responden, jangan beli data. Selalunya ada juga data SPSS ni dia bagi, maksudnya dia bagi data responden tu, dia bagi dekat awak. So jadi awak dapatlah data yang banyak, itu tak mau sebenarnya result tu tak menggambarkan. Okey, apa lagi? Tu je dulu. So tengok data view awak. Data view jadi macam ni. Ya, so nanti age tu responden nombor 1 berapa umurnya. Ikutlah value tu tadi. Cuba buka overview. Overview tak boleh. Tak boleh tekan. Cuba letak dulu satu-satu. Dia keluar tak? Dekat age ni 1. 1 sebelah sana 1. Boleh. Okay. So dekat overview ni sebenarnya dia dah letak summary dah. Okay, summary berapa? So dah boleh lah nampak lah inilah awak punya. Nanti bila dah letak macam-macam akan keluar macam-macam dah dekat overview ni. So dah boleh nampak lah ini adalah awak summary daripada apa yang awak boleh keluarkan. So tapi tak semestinya apa yang keluar dekat overview ni boleh berguna. Jadi kena pastikanlah apa yang awak nak cari tadi. That's why saya suruh masukkan dulu variable view dan awak try and error dulu masuk data supaya awak tahu objektif nombor 1 ni apa yang aku nak cari. Aku nak cari statistik ni, chronic cross tab ni, nak tengok ini dengan ini. So nanti dah dapat dah gambaran apa yang nak diklik. So bila klik terus keluar je, tak ada masalah. Bukan awak kena kira-kira pun, ketik-ketik je. Tak payah nak tahu dah macam mana dia kira dia punya standard deviation, semua tu tak perlu dah. Madam, maksudnya dekat data view ni kita kena katakanlah kalau responden kita 150 kan. Kita kena isi 150 kali lah. Ya. Banyak agak. Sebab tu buat variable view dulu, dah siap nanti bila dah dapat collect data tu semua, isi je lah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faham. Tak adalah masalah betul. Tapi kalau awak tak mula isi dari sekarang, maksudnya tak buat slowly, itu yang nanti bila tiba masa tu nak nangis pula. Macam tu. Okay, faham. Okay, ada soalan lagi? Madam, kalau yang overview tu tak ada macam mana? Awak punya tak ada. 29 juga tapi tak ada. Dia ada data view dengan variable view je. Tapi 29 Tapi SPSS daripada UiTM Tak. Ini dah ada dari laptop kakak saya. Dia selalunya yang 20, dia bila kalau awak update daripada, dia selalunya tak boleh update. Bila kita install 27, dia 27 lah pakai dah 27 sampai bila-bila. Tapi tak ada overview, tak ada masalah pun.
Oh, okay. This actually overview tu features baru dia untuk SPSS 29 ni. So kita macam boleh tengok lah, percentage sekian. Tapi kalau tak ada masalah sebab kita bukan nak pakai sangat pun dekat overview tu. Kita sendiri nak buat analisis kita sendiri. Oh, okay. Faham? Tapi kalau awak nak tengok overview tu, data awak tu, awak boleh je save. Lepas tu nanti buka dekat komputer yang ada 29. Oh, alright madam. Thank you. Terus saya nak tanya, kalau kita punya tu macam nombor 27 kan. Lepas tu kita bawa masuk kita punya format yang maksudnya yang 27 punya version masuk dalam 29 dia boleh baca? Boleh. Lepas tu dia punya dia akan save as raw data sebenarnya. So maksudnya feature yang tak ada dekat 27 tu boleh appear lah kat 29? Boleh, selalu tak tahu lah, zaman dulu tak adalah feature tu berubah sangat. Kalau dulu zaman saya pakai tahun yang 19, 20, 21 kan. So bila kita tukar masuk 21 boleh tengok, 21 pergi 19 pun boleh juga. Maksudnya yang 19 ke 29 contoh, maksudnya boleh baca lah. Dia tak adalah kata tak boleh baca yang bawah lagi. Rasa boleh sebab dia tak banyak features yang berubah. Cumanya saya rasa sekarang ni lebih mudah daripada dulu sebab dia banyak menu-menu yang boleh kita tekan ni. Dah hilang dah Imran ni. Kita nak tunjuk hilang kat dia. Okay, ada lagi? Siapa lagi nak share? Tak ada? Share lah. Dia kod. Aimi? Ya, madam. Dah. Cuba. Tengah godek-godek. Tengah-tengah godek lagi. Orang lain? So setakat ni saya rasa kalau ikut step by step, nanti nota ni saya share. Step by step insyaAllah tak ada masalah. Saya rasalah sepatutnya sebab saya pun dah Miroza ke Razin ke Razin tadi questionnaire dia tak approve lagi. Betul. Kausar dia senyap je pula dah. Ada. Dah cuba dah buat? Tengah tunggu email lagi. So jadi kalau kata awak dah saya punya nasihat lah. So hari ni dah tahu. So tak ada buat apa, boleh start lah dengan variable view tu. Buat dulu satu-satu. Sebab nak tunggu responden tu banyak. Misalnya saya cakap tadi kalau responden awak 100.5, kena masukkan 100.5 tu. Masa tu mata dah juling dah. So at least hari ni dapat 12, masukkan 12. Besok dapat lagi 20, masukkan lagi 20. Tak payah tunggu beratus-ratus baru nak masuk. Itu yang nanti. Alamak. Surau kat rumah tu renovate. Dah tutup lah. Ada orang solat pun sampai luar. Surau apa? Penuh. Mike.
Okey. Maaf atas gangguan. Okey. Apa lagi tadi? Soalan dah lupa dah. Apa tadi? Dah lupa. Soalan ke? Tak ada Okey. So Tak apa ada tadi? madam. Apa? Tak ada. Tak ada. Apa tadi saya cakap? So jadi bila awak masukkan sikit-sikit, tak adalah nanti awak rasa terbeban. Tak adalah masa tu lah rasa nak pergi belilah data dekat Shopee tu terus siap. Tak boleh macam tu. So jadi bila awak buat sikit, sebab data tu tak datang sekedepuk kan. Awak hantar questionnaire tu dapat 100. Tak, dah hantar 2-3 minggu pun baru dapat 10, 20. So masukkan sikit-sikit. Hari ni dah nampak dah kan. Kalau banyak soalan tu banyaklah variable view yang awak nak kena type, nak kena masukkan value. Nak tengok balik betul tak value awak tu align tak dengan awak punya questionnaire. Yang mudahnya masukkan data tu je 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu je. Yang penting tak tersalah. Dan lepas tu ketik-ketik terus dah keluar dah data tu tadi. Okay. So ada lagi soalan? So far tak ada. So far tak ada. Tak ada Tak ada doktor. So kalau tak ada, saya harap semua orang menggunakan SPSS lah, download, boleh try and error. Jangan dah dekat-dekat nanti baru nak cuba. Kalau rasa dah download SPSS tu, komputer jadi bright, mungkin bolehlah reinstall semula. Kalau maksudnya dah reinstall semula tu, nanti bila dah bertenang, baru nak cuti ke, masa nanti ada cuti kan sebelum weekend tu, baru nak buat dekat rumah betul-betul, okey juga macam tu. Sebab ada certain laptop ataupun komputer dia jadi bright bila you install SPSS ni. Bab memori kurang ke, tapi kalau laptop tu, laptop gamers tu dia boleh tampung lah insyaAllah. Sekarang semua laptop nak main game je kan. So jadi, suka pula So jadi saya harapkan mana laptop yang boleh tampung boleh buat sikit-sikit. Kecuali lah laptop dia tak boleh bila dia download, dia install terus jadi slow. Nanti lambat pula untuk awak buat assignment yang lain. So saya galakkan yang itu cuba uninstall dululah. Tapi mungkin tumpang kat kawan buat sikit-sikit sebab nanti bila awak dah buat sikit-sikit dekat kawan tumpang tu, awak boleh save tu data masuk dekat komputer awak nanti dekat kampung ke. Kalau rasa tak boleh juga, boleh je tumpang kat kawan masukkan data sikit-sikit. Kawan nak pinjam sampai 5 hari 5 malam pun, daripada tengok cerita Korea tu, baik pergi buat masukkan data. Okey, boleh Bisma? Ya, boleh doktor. Dengar tak dengar? Dengar. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita berakhir di sini dululah. So saya harap cuba, kalau dah cuba nanti ada masalah ke apa ke, boleh PM tepi ke macam mana ke, kan? Sebab selagi tak cuba memang tak tahu apa masalah yang kita akan hadapi. Masa tu lah baru tu questionnaire kita salah ke, jangan risau. Kita yang buat dia, so kita boleh buat apa patutlah. So untuk RE form tu, saya harap RE form tu saya harap dapat selesaikan dalam minggu depan lah. Sebab hari Jumaat saya akan keluarkan senarai nama. Sebab saya rasa dah terlalu lama dah. Sepatutnya batch ni saya dah keluarkan surat dah. Tapi menunggu, tak juga submit. So saya rasa saya nak kena keraslah juga semester ni. Siapa tak keluar nama, by Jumaat ni nama tak ada, dah tiada maaf bagimu. Kita jumpa je lah sem depan lagi. Boleh ke begitu? Doktor, isi form tu 2 hingga 5 je kan? 2 hingga Ya, ada 4 form yang kena isi. Supervisor tak boleh tolong isi. Awak je kena isi. So awak isi bersama beri pada supervisor bersama-sama dengan draft questionnaire ataupun interview dan sebagainya. Bagi draft tu. So bila dah bagi draft, supervisor akan recheck lah. Bila disuruh betulkanlah dengan segera. Tak perlulah tunggu. Kadang-kadang bila saya tanya supervisor kata dia dah suruh betulkan tapi tak betul-betulkan. So macam mana dia nak sign borang tu? Sebab dia yang nak kena sign dan bagi pada saya. Jadi kalau awak tak betulkan, macam mana? REC form tu supervisor akan bagi ke madam? Saya dah bagi dah soft copy REC form tu, awak cari sendiri. Saya tak nak bagi dah. Cari daripada kawan-kawan yang dah isi tu. Supervisor pun nanti tak layan lagi dah.
Dah minggu ke-5 masuk ke-6 dah. Minggu depan last. Jumaat saya akan keluarkan senarai nama siapa yang tak isi. Biarlah nama ada 10 orang je nak submit. Biar yang lain tu submit lagi satu. Sibuk sangat tak isi formnya. Okay? So kita jumpa di rancangan yang lain lah. Janganlah rancangan yang sama kan. Ada soalan lagi untuk Dr. Raja? Ada soalan? Doktor, ada isi form 1 apa pula? Tak ada. Dia terus 2. Lompat je. Din. Okay, sorry. Si Pudin ni. Lagi? Nampak sangat tak tengok pun borang ni lagi. Ya. Awak. Betul. Takkan nak buat bengkel. Jom kita isi borang bersama-sama. Macam tu. Tak, saya dah isi tu. Cuma satu tu tertinggal macam tak sedap hati lah. Tak sedap sangat lah Pudin. Okay, so kalau tak ada kita jumpa lagi di rancangan lain-lain. So kita pass pada Puan Syafiqah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Raja. Terima kasih atas perkongsian. Dan ilmu saya nak korang semua, even though ni adalah recorded dan mungkin korang tak apalah record aku tengok. Record tu sebenarnya untuk you flashback balik. So pasti saya harap sangat tadi siapa yang dapat hands on tu very good start with you. Apa-apa pun kena mulakan. Okay? Dah lambat dah. Sangat lambat dah ni. Yang di bawah saya pun baru daripada 7. 3 je lepas RE. Yang lain draft question pun tak ada lagi. Bergerak laju. Bukan gear 6 tapi gear 9 dah sekarang ni. Okay? So apa pun terima kasih sekali lagi Dr. Raja. So kita tutup masa kita dengan tasbih surah Wal-As. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Raja. Assalamualaikum. Terima kasih Madam Syafiqah. Terima kasih Madam. Thank you, Madam. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.